Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Samad Mazaki, anak sulung daripada 4 orang adik. Saya di sini ingin mengucapkan selamat bersara buat ibu saya, mak saya, yang telah mengajar saya daripada Form 1 hingga Form 3. Semoga menempuhi hari-hari yang bahagia di luar sana. I love you, Mak. Assalamualaikum, Mak. Selamat bersara. Terima kasih atas segala jasa yang Mak dah bagi kepada kita semua. Kami Sayang. Mak. Bye. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena hari terakhir Mak berada di sekolah, di sini Mino ingin mengucapkan selamat bersara kepada Mak. Terima kasih atas segala ilmu, kasih sayang dan pengorbanan sebagai seorang pendidik. Jasa Mak akan sentiasa dikenang sampai bila, insyaAllah. Mino saya, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fatimah. Assalamualaikum, Mak. Mungkin hari ini orang lihat majlis Mak ni sebagai sebuah majlis persaraan, tapi kami adik-beradik melihat perjalanan Mak yang panjang sebagai seorang wanita yang tak pernah berhenti berjuang. Di sebalik setiap hari Mak yang sibuk, ada pengorbanan yang Mak simpan sendiri. Dan di sebalik setiap kejayaan yang Mak hadapi, ada kasih sayang yang telah Mak berikan tanpa syarat kepada kami adik-beradik juga. Hari ini bukan penambat untuk Mak, malah permulaan untuk Mak menikmati hasil daripada segala usaha yang telah Mak kumpul selama ni. Selamat bersara, Mak. Terima kasih kerana telah menjadi inspirasi, tempat pulang dan kekuatan kami adik-beradik. Kini giliran Mak pula untuk berehat dan menikmati kehidupan Mak. Macam, okay, Fatimah. I love you, Fatimah. Bye. Bye-bye. Wah, wah.